Masak nasi dalam bambu bakar kayu atas batu sa. Kasih bye-bye kisah lalu sa. Siapa tahu musimku 7 ni sampai bulan berapa. Kalau betul, saya belajar water coating percuma. Bila kereta tukar masuk, ini dah jadi dah. Saya pula jadi tak boleh duduk diam. Habis akan lantak demo tu kat kedai. Macam ni ha. Panggil lah. Buat kerja. Dapat juga gaji jalan. Dapat juga duit poket salang kaut. Budak-budak saya di kedai saya dah beritahu dah. Buat apa yang patut. Kemas store, betulkan machinery. Waktu-waktu macam ni lah ada ruang. Kalau tidak, tak ada masa. Betul, hari-hari penuh jenis hari-hari penuh macam kami ni kan. Macam ni lah ada ruang sikit. Ini yang kita upgrade. Terutama sekali kompetitor macam saya itu biasa. Relax, tenang je. Save video ni kalau korang pun sama berlaku apa yang saya rasa. Bila semua benda tu dah tersusun, bersistematik, nampak kemas. Jadi barulah kerja pun nampak lebih produktif. Sebab tu pelanggan-pelanggan kita yang datang tu dia memang selut kita ni. Sebab kita power, mantap, mantul, semualah. Jadi korang kena datang dulu Aloya ni. Cubalah. Tak kisahlah hujan ribut salji pun. Kena cuba walaupun sekali.